Cara hilangkan batu empedu tanpa pembedahan. Untuk batu empedu ni sebenarnya ada tahu cara nak hilangkan batu empedu ni, cara selamat tanpa pembedahan. Sebelum tu bantu follow Kak An dan komen batu empedu. Dalam video ni Kak An nak share lah produk yang popular yang mana customer ikhtiar alhamdulillah ada yang tak jadi operation, ada yang batu tu dah hilang, ada yang batu tu semakin berkurangan, kalau ada yang banyak tu kan. Okey, so apa produk yang boleh bantu? Okey, yang pertama ialah polyphenol lah. Polyphenol ni dia antioksidan yang paling kuat untuk nak atasi keradangan. Dia akan bantu untuk hancurkan batu empedu tu, kemudian dia akan atasi juga kesakitan. Dan yang kedua, omega 3. Omega 3 ni dia asid lemak omega 3 yang mana memang famous lah dengan anti-inflamasi, anti radang dan juga bantu untuk mencairkan batu empedu tu yang terbentuk oleh kolesterol. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah B-complex. B-complex ni pilihan yang mana untuk full set dan bagi cepat untuk nak mengatasi masalah kesihatan ni lah. Ada orang dia ada batu empedu, dia rasa sakit kan, kemudian B-complex ni lah dia bantu untuk elak daripada batu-batu baru terbentuk, kurangkan rasa sakit dan juga dia tukar makanan kepada tenaga. So macam mana nak dapatkan? Komen batu empedu ataupun untuk fast respon, klik link di bio Kak An.